Masalah kesihatan saya adalah kanser tahap 4 kronik. Walaupun saya tak pergi ke hospital untuk cek apa semua, saya ada buat mammogram pada tahun 2019, tapi kanser tidak kelihatan. Saya buat mammogram di National Breast Cancer, Kampung Baru, KL. So, saya bagi tahu doktor, saya still sakit, bisa yang amat sangat. Doktor kata kanser tidak kelihatan. Sel kanser tidak kelihatan. Yang ada adalah sel biasa. So, doktor di National Breast Cancer minta saya pergi ambil cek darah apa semua kan. Saya pergi ke klinik panel sebab adik-beradik saya 4 orang mengenal kanser. 2 lelaki, 2 perempuan. Mereka semua tu kronik. Jadinya saya rasa anxiety, takut, semua ada. Mereka terlentang kan di hospital kan. Jadinya saya um, cuba mencari penawar dengan doa dan harapan. Dengan izin Allah, kanser yang bermula tahun 2000 hingga 2021, saya ternampak bila Puan Rosnani, sahabat karib saya, upload dalam grup. Dia beritahu ini adalah video Puan Julaidah. So, saya tengok video tu. Memang saya terpanggil kerana apabila Puan Julaidah makan VR4 kan, luka yang berdarah tu baik esok paginya. Jadinya saya terpanggil untuk mencuba produk VR4 ni dan saya baca semua maklumat. So Puan Rosani cakap, Kak Aziz jangan bimbang. InsyaAllah Kak Aziz akan sembuh. Don't worry. Okey, saya cuba hari pertama pada 2 hari bulan 2. Ya Allah, hanya 1 biji je VR4 saya makan. Astaghfirullahalazim, saya tak tertanggung sakit ni, healing crisis tu. Macam ada satu jarum halus grudi di breast kiri saya. Sebab kedua-dua breast saya memang amat sakit dan penuh rangkaian-rangkaian kanser di dalamnya. Yang besar, yang kecil, semua ada. Sebab saya adalah doktor diri saya sendiri. So, dalam masa 5 minit ya, grudi itu berlaku. Sehingga tak tahan air mata keluar. Kami dah anxiety lama sejak adik-beradik 4 orang ni meninggal. So, saya bertahan dalam masa setengah jam yang grudi itu hilang. Lepas setengah jam datang lagi 5 minit, grudi lagi. Ya Allah, saya kata ini apa ni sebenarnya? Apa penawar ni? Apa VR4 ni? Sebab saya tahu VR4 tu adalah ekstrak hal hitam, kan, produk Volten. So, saya call Puan Rosnani. Puan Rosnani cakap, Kak Aziz tak apa, malam ni nanti Kak Aziz makan lagi, lebihkan dos. Saya makan, dengan izin Allah, saya makan 3 biji, esok pagi saya rasa ringan, hilang rasa bisa kanser tu. Dan saya rasa badan saya ada tenaga, hilang bisa-bisa di tapak kaki. Sebab saya ni banyak masalah kesihatan dari kepala sampai kaki. Takut kalau dengar. Tapi saya terpaksa mengalami benda ni dan aktiviti-aktiviti saya masa bekerja dan di rumah semua jangan terbatas. So, saya rasa dengan izin Allah sejak saya doublekan lagi, bukan setakat 3 biji, 4 biji, saya makan 15. Tapi kanser ni kan bila dia dah penuh dalam breast, dia akan ganggu kehidupan kita seharian. So, saya upkan lagi menjadi 50 biji satu hari. Maksudnya saya makan 14 biji, saya makan 14 hari, 14 botol. Satu hari 50 biji. Dengan izin Allah, berkat saya amalkan asbab VR4 produk Volten ni, kanser tu hilang dalam masa 5 bulan. Walaupun dia terlalu banyak rangkaian dia, syukur Alhamdulillah. Saya rasa begitu teruja, saya rasa happy sangat dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang gembira. Saya share dengan sesiapa saja, adik-beradik saya, kawan-kawan saya tentang kanser, tentang VR4. Dan bukan saja VR4 yang saya makan, saya ambil VKV, V20, all semualah V-series. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sakit itu amat mahal ya. Kalau dah
sihat itu amat mahal. Kalau dah sakit lagi mahal rawatannya. So sebab kata Tuan Faizal, kesihatan itu adalah kekayaan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk CEO, Datuk Presiden dan founder VR4, Datuk Ismail Cik Ani. Terima kasih banyak-banyak kerana mengeluarkan produk VR4 dan V-Series yang lain. Syukur Alhamdulillah. Sehingga ini tidak ada apa-apa lagi yang saya rasa kesakitan yang amat sangat seperti dulu-dulu. Dan sakit-sakit saya yang dulu-dulu yang banyak dari kepala sampai kaki, saya menghadapi arthritis, osteoporosis dan mendapat surat pengesahan dari GH. Alhamdulillah, syukur. Dan saya pernah alami buasir berdarah. Saya pernah alami bisa tapak kaki yang melampau dan pelbagai lagi penyakit saya. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya terawat dan pulih hingga sekarang. Dan saya maintainkan 25 biji sehari, 10 biji pagi, 5 biji tengah hari dan 10 biji malam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Taki.